Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan kongsikan cara nak bina headcount. Okey, kita akan bina sistem headcount untuk murid SPM lah, tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Contoh, nanti akan ada TOV, AR, OTR 1, 2, 3 dan sebagainya. Okey, ada chart dan sebagainya lah. Boleh masukkan markah ataupun kita boleh upload. Di mana kita boleh upload markah murid-murid tersebut. Okey, kita tunjuk macam mana. Saya tunjukkan macam mana kita nak buat sistem headcount. Okey, kita pergi bahagian bawah. Kita skip terus kepada step yang kedua. Kita akan buka Google Sheet baru. Okey, dah buka. Kita masuk yang ketiga. Kita akan salin code gas. Salin. Pergi bahagian extension. App script. Okey, kat sini kita akan paste code Google App Script. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, kita highlight dan kita paste. Ini kita boleh save lah. Save project. Kemudian kita pergi bahagian deploy, new deployment. Okey, pergi bahagian setting, ambil web app. Dan kat bawah only myself tukar kepada anyone. Kemudian kita deploy. Okey, itu step untuk kita dapatkan code gas untuk dia connect dengan spreadsheet kita. Okey, tunggu sekejap. Okey, authorize. Kemudian kita cari allow. Okey, continue. Okey, dia sedang update. Okey, kita dah ada web app. Kita copy web app. Kita masuk semula, kita scroll ke bawah. Kita cari yang ni laman peperiksaan, yang ni PBD, yang ni headcount. Kita buka yang headcount. Klik kod laman. File, make a copy. Dan jadikan kepunyaan kita. Contohnya SMK Kota Baru. Contoh. Kemudian kita make a copy. Yang asal ni bukan kepunyaan kita, kita boleh pangkah. Okey, sekarang ni kita pergi bahagian warna merah, kita highlight dan kita paste. Yang warna merah ya. Highlight warna merah ni dan kita paste. Yang kita paste ni adalah yang ni lah. Okey, kemudian untuk admin. Okey, admin ni kita boleh tukar. Admin ada button semua akses. Kalau yang guru pula, password iGuru ni tak nak tak apa, kita tukar, buang je guru. Okey, untuk guru ni dia tak ada button, delete je. Kalau admin dia ada button delete semua murid. Okey. Sekarang ni dah ubah yang ni, kita dah ubah. Ctrl A untuk select all, kita copy. Kemudian step yang terakhir kita akan buka Google Site. Blank site. Kat sini kita pergi bahagian pages dan kita tambah full embed. Klik. Ni kita namakan sekolah kita lah, contohnya headcount SMK Kota Baru. Okey, klik done. Kemudian embed, kita pergi bahagian embed code, kita paste kat sini lah. Kemudian next, insert. Okey, kemudian kita pergi bahagian pages, jadikan dia sebagai home page. Untuk home kita boleh delete. Kemudian kita pergi bahagian untitled ni, kita namakan sebagai HD SMK Kota Baru. Contoh lah. Okey, nanti dia akan ada kat sini, kita delete yang ni. Yang ni kita tak nak, atas je kita nak. Okey, kemudian kita pergi bahagian share. Sini kita boleh pilih sama ada menggunakan akaun KPM untuk log masuk ataupun kita boleh public. Untuk memudahkan parent kita tukar kepada public dan barulah kita publish. Kalau nak icon, kita boleh setting kat sini. Brand, favicon, kita boleh upload lah.
kita punya logo sekolah ataupun logo KPM. Contoh, saya nak ambil logo KPM. Okey, kita publish. Okey, yang ni kita boleh tukar HD SMK Kota Baru ni kepada, contohnya nak pendek lagi, SMK KB HD. Okey, publish. Okey, kita boleh view, publish site. Okey, kita punya link yang ni lah. Ni kita punya link. Oops, silap. Okey, ni kita punya link. HD SMK KB. Okey, kita boleh share kepada cikgu-cikgu kita lah. Okey, untuk panduan pengguna ni saya akan buat lepas ni. Okey, kita dah siap. Nanti kita boleh setting lah untuk panduan pengguna. Kita boleh log masuk. Kalau admin 1, 2, 3. Kalau cikgu, saya keluar. Kalau cikgu, guru. Kita dah set up tadi. Guru. Sahkan. Berjaya dengan guru. Okey, tu siap sistem headcount kita. Lepas ni saya akan tambah panduan pengguna untuk cikgu, untuk ibu bapa. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.